800,000 ditukarkan kepada pecahan juta. Pecahan juta. Okey, operasi yang sama apabila nombor bulat ditukarkan kepada pecahan juta, operasinya ialah bahagi. Okey, 800,000 bahagi 1 juta. Okey, oleh sebab kita nak tukar kepada pecahan juta, jadi operasi ni dibuat dalam bentuk pecahan. Okey, 800,000 perkan dengan 1 juta. 800,000 bahagi 1 juta sama dengan 800,000 per 1 juta. Per ni ialah operasi bahagi. Okey, jadi sekarang kita buang sifar, kita pakai potong. Okey, satu di atas, satu di bawah, 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 satu di atas, satu di bawah. Potong sifar ni bukan boleh potong sembarang aja. Kalau dekat atas ni kita potong 5, kat bawah ni pun potong 5 juga. Bukannya maksudnya kita buang semua sifar, tak Okey, atas buang 5, bawah pun mesti buang 5. Walaupun dekat bawah ni ada 6 sifar, tak boleh buang semua. Dia mesti sama. Kalau atas buang 4, bawah buang 4. Atas buang 2, bawah buang 2. Macam tu Ingat, jadi oleh sebab dalam soalan ni, atas buang 5 sifar, bawah pun buang 5 saja. Jadi apa nombor yang tinggal? 8/10. Okey, 8/10 kita boleh permudahkan. Sebab tu sebelum ajar tajuk ni, kita ulang kaji untuk permudahkan pecahan. Kerana apa? Dalam tajuk ni, kemahiran permudahkan pecahan ni kita guna semula. Okey, jadi macam mana kita nak permudahkan? Siapa yang tak ingat, boleh tengoklah macam mana video permudahkan pecahan. Okey, kita menggunakan sifir 2. Okey, sifir 2. 2 darab 4, 8. 2 darab 5, 10. Jadi jawapan yang tinggal ialah 4/5. Kalau kita tulis 4/5 saja, salah. Walaupun nomornya betul, tetapi masih salah kerana wajib tulis perkataan juta. Bermaksud 800,000 sama dengan 4/5 juta. Kalau tak tulis juta, 800,000 sama dengan 4/5, salah. Okey, ingat perkataan juta ni wajib tulis. 1,900,000 ditukarkan kepada pecahan juta. Kita terus buat operasi bahagi dalam bentuk pecahan. Tadi untuk contoh 1 tu saya nak tunjukkan perkaitan operasi bahagi dengan per. Tapi kali ini kita terus direct saja buat dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi sama macam tadi, kita akan potong sifar dalam bilangan yang sama. Satu di atas, satu di bawah, 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 satu di atas, satu di bawah. Jadi nombor yang tinggal ialah 19/10. 19/10 ini adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ni atas pengangka lebih besar daripada penyebut. Kita tidak dibenarkan memberi jawapan dalam pecahan tak wajar, melainkan diminta dalam soalan. Jadi pecahan tak wajar perlu ditukarkan ke dalam bentuk nombor bercampur. Okey. Sebab itulah juga sebelum belajar kemahiran ni kan kita ulang kaji macam mana pecahan tak wajar tukar kepada nombor bercampur, nombor bercampur tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, tukar kepada nombor bercampur. Jadi kalau tak ingat, bolehlah tengok video sebelum ni, iaitu macam mana pecahan tak wajar tukar kepada nombor bercampur. Apa operasinya? Operasi bahagi. Okey, 19/10 bermaksud 19 bagi 10. Jadi sifir 10 lah. 10 darab 1, 10. Tolak, baki rasa 9. Jadi 1, 9/10. Okey. Jadi jangan lupa tulis perkataan
juta. Kalau tak tulis perkataan juta, jawapannya jadi salah. Ingat juta ni wajib. Jadi ingat, kemahiran yang wajib, kemahiran yang kita perlu ada 3 kemahiran asasnya. Permudahkan pecahan, tukar nombor bercampur kepada tak wajar, dan tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. 3 kemahiran ni akan banyak diguna berulang-ulang kali untuk tajuk-tajuk yang lain.